Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan tinjauan cuaca kita pada pagi ini dengan melihat status cuaca panas bagi rantau negara. Terkini sebanyak 5 kawasan berada pada tahap 1 iaitu berjaga-jaga melibatkan jajahan jeli di negeri Kelantan, Maran Jerantut dan juga Temeloh di negeri Pahang. Satu kawasan di Malaysia Timur iaitu di Telupit, Sabah juga berada pada tahap yang sama, di mana kesemua kawasan ini telah mencapai suhu harian maksima pada 35 hingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Justru itu orang awam yang berada di kawasan berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan minum air yang mencukupi, elakkan dari melakukan pembakaran terbuka, juga elakkan dari berada di bawah pancaran terik matahari untuk tempoh masa yang panjang. Seterusnya, bagi mengetahui keadaan semasa cuaca negara, kita ikuti pula paparan imej gemerada. Alhamdulillah, hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik buat masa ini. Hujan yang sedang berlaku di negeri Johor dan di perairan Selat Melaka dijangka memasuki kawasan daratan iaitu di negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, dan boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, keadaan yang sama juga sedang dicerap buat masa ini di bahagian utara negeri Sarawak dan kesemua bahagian di negeri Sabah. Hujan yang sedang berlaku di bahagian Kuching, Seri Aman, Sarikeh dan juga Kapit dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Bagi tinjauan sebelah petang pula, Met Malaysia meramalkan hujan berserta ribut petir masih lagi boleh berlaku, namun ia lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan bahagian tengah semenanjung Malaysia melibatkan negeri Kedah, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga di negeri Johor, pedalaman negeri Pahang dan juga Terengganu. Manakala bagi Malaysia Timur pula, Met Malaysia menjangkakan hujan berserta ribut petir juga boleh berlaku, namun ia lebih tertumpu di bahagian Kuching dan Kapit serta di bahagian utara negeri Sarawak melibatkan bahagian Limbang. Manakala bagi negeri Sabah, Met Malaysia menjangkakan hujan boleh berlaku di bahagian pantai barat juga di bahagian Sandakan negeri Sabah. Sekian dahulu informasi cuaca yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Bagi mendapatkan informasi terkini berkaitan cuaca, gempa bumi dan juga iklim, orang awam boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my, juga melalui laman media sosial rasmi kami seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama, juga bacaan indeks pencemar udara IPU rantau negara kita. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Ahmad Rifai Ahmad Rizwan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.